Hello, apa khabar belakang? Sehat ke dak? Akak duk mana? Aku hari ni bersama dengan Abang Wira kita. Apa ke mana? Abang Wira kita duk mana ni? Duk di Sri Gombok, berhadapan dengan Masjid Al-Qariyah. Tu ada masjid depan tu. Mana dah? Tu masjid tu. Kita nak buat apa sen ni? Kita nak mari makan-makan. Makan-makan ni? Ramah beratus sen ni tu. Kita mari dah dulu tak? Mari pula lah. Sebab apa? Nak makan makanan dia. Ramah sayang sini. Ramah saya tu nak akak. Okey, jomlah kita pergi makan. Mari mana ni? Nama kau tempat ni? Taman Sri Gombok. Restoran nama dia tengok orang beratur tak? Nasi kerabu. Beratur. Sebab orang ramai beratur tak? Tengok beratur. Nasi kerabu beratur kan orang ramai. Mana beratur tu? Tengok tu, penuh tu. Penuh orang. Beratur tu, tengok tu. Okeylah, jomlah kita pergi makan. Kita pergi beratur ketek. Jom. Okey, nasi kerabu beratur. Tengok ni, nasi kerabu beratur. Ramai mari beratur dah. Food Panda pun ada. Apa Food Panda. Tengok beratur ramai ni. Kita tengok ada gapo sini. Oh, banyak kuih-kuih sini ah. Kita cari token, mana token dia? Oh, jemput dia jemput dia. Tu, Abang Zul kita tu. Ya. Tengok sibuk-sibuk hari ni. Yalah, nama nasi kerabu beratur yalah. Tak. Betul je lah. Tu masjid ke apa tu depan tu? Masjid Al-Qariyah. Masjid Al-Qariyah, Taman Sri Gombok. Tempat parking ada, tempat makan pun ada. Tengok sini buat gapo ni? Ayam bakar. Cekodok. Jemput bisa. Jemput bisa ni. Tengok dia buat. Gini. Oh, gini ya. Kutih-kutih gini. Dia kutih-kutih tu. Apa tu? Kita mari depan ni. Tengok dia buku gapo kata. Ramah sibuk. Ni Kak. Halo Kak. Kerabu ayam bakar. Sini ada nasi daging. Ada apa lagi nasi daging, nasi belauk, nasi kerabu, nasi lemak. Hak ni akak punya. Ni apa dia ni Kak? Nasi kerabu. Ikan ke tu? Ikan crispy dengan ikan crispy ni. Ni daging. Solok. Tengok ramai. Ramai yang beratur, ramai mari cari makan. Kerupuk mesti ada. Ni berat ni ikan goreng. Ikan lepas tu ni ada ke apa nasi kerabu ni, tempat ni kawasan nasi kerabu. Zon nasi kerabu ni. Nasi kerabu dia warna biru. Golok lah. Nasi kerabu golok. Nasi kerabu golok. Masak. Apa dia? Untuk masak. 50 go. Ya. Bau dia. Ni nasi lemak, nasi kerabu, nasi putih. Ni lauk nasi. Dia ada air bakar, madu, daging bakar, lemak bakar, kambing. Ikan crispy ni. Lepas tu ni lauk ni. Solok pun ada. Ni belengah ke ni? Ya, ni daging belengah. Ni daging belengah. Ni baru. Tengok ada sini ni. Lepas tu, ni cobek ke apa dia ni? Gulai ikan nasi belauk lah. Ya, untuk nasi belauk dengan nasi apa? Nasi daging. Nasi daging. Dekat. Tengok Kak Muni tu buku ke apa tu? Kak Muni. Kita letak black pepper. Ni budu masak sendiri ni. Masak sendiri? Ya, masak sehari atas dapur. Ni sambal lada. Sambal lada. Ya. Ni sambalnya kita. Sambalnya. Oi, sedap bau. Sambal ikan. Sambal ikan. Biasing ada sambal ikan. Campur sekali Ada sambal tu sama jatah tak? Ni ada sambal jatah. Ni sayur kita.
sayur. Okey. Dengan Saya nak toge. kacang campur. Ha. Ya. Okey, kacang Asal campur. 5. Oh ni hot sedap ni. Ni Kena apa dia? ada logi asal 5. Oh, lepas tu buah kepuk ke? Kepuk bubur. Boleh? Tak lauk. Daging bakar. Ah, baby Ra mari tu, baby Ra. Ah. Lauk apa? Ni hot wire Apa dia? ni. Sedap ni. Apa dia ni? Lemak. Daging lemak. Ha? Oh. Dia bakar man. Bakar. Oh, dia pak bakar lah. Bakar lemak. Dia kambing. Kambing. Oh, tengok tu. Anak-anak muda main makan ni. Tengok. Oh ni hot ngosek ni. Ni apa dia? Colek ngosek. Oh, colek ngosek. Hari tu depan tu. Ya, depan. Ah. Oh ni hot kita lain pada orang. Hatu buat diri ke? Buat dia sendiri. Oh, colek Bukan sama ngosek. koyak dia. Bokeh dia? Oh, okey. Ah, bokeh. Tengok warna ingat ke sambal poyok. Ah. Okey, terima kasih. Jomlah kita pergi duduk. Ni tengok ni, jepuk ni, jepuk. Pisang. Pisang ke? Pisang. Jepuk pisang. Oh, dia main dengan kutir-kutir gitu. Jadi Siap lah tu? bulat-bulat. Siap lah? Dah siap dah. Siap lah? Dah siap. Banyak tu. Ni. Jepuk pisang. Orang panggil ke apa? Orang sini orang panggil apa? Cokodok. Congkodok pisang. Kodok pisang. Jepuk pisang. Pisang ni. Oh, tengok tu beratur panjang tu. Berapa hari? 5 hari. Air kuih rasanya. Mas tas tadi tengok tu. Oh, baik makan gaul apa? Nasi kabu sedap ni. Ada kabul dak ni? Kak, kak makan gaul kak? Kak makan jepuk. Oh. Dia diet. Paten mana weh? Paten mana weh? Tembak. Paten golden stand ni. Ha? Golden stand. Oh, nasi kabul jadi sini. Oh, tengok ramai main order ni. Ini abang kat rumah. Oh, kita tengok main meja ni pula. Oh, tengok meja smart semua ni. Apa khabar semua? Muka handsome semua ni. Makan nasi kabu. Oh, nasi kabu. Tak payah beratur dah. Dah makan dah. Dah tawar sikit, tak payah beratur. Kita bagi. Kita pun nasi kabu attack ah. Nasi kabu. Ezo. Nasi kabu, akak nak makan nasi kabu. Tengok banyak buku ha. Ya, habis buku tu dekat siap. Oh. Nasi kerabu. Akak nak solok lah. Boleh belakang. Tu ke dia? Black pepper. Black pepper. Ada benar lah tu benar. Ada benar. Ni budu. Benar sahaja. Masak. Ni, sampai atas dia power tu. Tambah ikan. Tambah ikan. Selain daripada tempat ni, ada buat di mana lagi? Oh, kita Kalau ada join event. Bila? Event tu biasanya hari gaji dengan hari minggu lah untuk hari Jumaat. Setiap hari minggu? Setiap hari Jumaat. Hari Jumaat? Ya, setiap di hari HKL? kalau di setiap hari Jumaat di HKL. Ha. Lepas tu biasanya kadang-kadang masuk hari Selasa tu di Perkeso Presin 2 Putrajaya. Putrajaya. Kalau ada mana-mana nak makan nasi kabur sedap tu, beratur tu, mana? Di Putrajaya pun ada. Hari Selasa. Hari Rabu. Hari Rabu Putrajaya Menara Perkeso. Ha? Hari Jumaat di HKL. HKL dia. Lepas tu hari gaji tu tengok sama ada Hari gaji tu berapa bulan? biasanya 25, 26, 27 gitulah. Oh. Yang akan panggil lah Ada. Sama ada di Menara Felda ataupun di PPUM. PPUM ni? PPM di Putrajaya juga? PJ. PJ. Ya. Kalau sen ni? Dia tiap-tiap hari buka ke? Sini setiap hari buka. Kita buka Setiap hari? Setiap hari tak tutup. Oh, setiap hari ada. Dari pukul berapa? Daripada pukul 7 pagi Siapa? biasanya sampai habis dalam pukul 12.30. Oh, 12.30. Mari awal sikit. Kalau kata nasi, nama nasi kerabu beratur, kena beratur lah.
Kalau dak pun mari awal. Kita nak solok. Solok. Daging apa ke? Solok nah daging bakar. Daging bakar. Daging bakar. Favorite akak ni. Tengok ni. Telur ada. Telur masing. Telur masing dengan kerupuk. Ni hak ngosek ni. Colek ngosek. Colek ngosek ni. Tengok ni. Kita nak. Ni kita punya signature lah, colek. Colek Ya, untuk lauk-lauk kita letak colek. Hak ni hak akak ni. Kerupuk sikit, kerupuk. Kerupuk tengok tu. Tengok ni. Inilah meriah molek tengok tu. Gambar-gambar. Wayak keboh. Nasi ke? Nasi kabu ni. Ramai mai sini mas. Abang tu makan nasi kabu. No, semua makan nasi kabu sini ni. Jadi ya? Jadi deh. Sedap dak. Ni adik ni makan ke? Nasi kabu. Makan nasi kabu belakang ni. Tu ada juga nasi belauk. Kuih-kuih ada sini. Laksa pun ada. Laksa. Meriah lah sini. Suasana pun sedap sini. Tengok tu. Alam sekitar. Nature. Apa dia tu? Kuih tiaw. Kuih tiaw goreng. Jepuk dia ni. Jepuk dia ada sini ni. Benda-benda gotel-gotel jadi. Kutik-kutik apa? Ni jadi ni. Getek-getek jadi. Tak ni. Ayam bakar. Tak ada tak? Nak tight Lemak ya? Lemak ya? Okey. Ni siapa ni? Lemak ni. Abang ni nak lemak bang. Tambah lemak hari ni tambah lemak hari ni Dengan colek. Colek dia jadi. Colek ngosek. Kepul lebih sikit boleh. Terima kasih. Ni. Ni adik ni. Nasi lemak adik. Kita duduk Malaysia ni sedap makanan Kelantan pun ada banyak. Besi, nak makan nasi belauk, nasi daging, nasi lemak ke, nasi kabu ke, ada belakang. Tak saya nasi ada sen ni. Pulut pagi pun ada. Ni apa dia panggil ni? Pulut ikan kering ke apa? Kuih akak pun ada. Kuih akak pun ada. Tak saya nasi. Kuih. Ni akak mah. Kuih laksa. Laksa. Ni laksa. Laksa. Banyak banyak kuih. Tengok Abang Wira beratur nak makan gapo. Bagi gapo Abang Wira? Dia nak nasi kabu juga. Ramai mai sini nak nasi kabu sebab dia ada sambal apa tu? Colek ngosek. Ramai beratur. Nasi kabu Bawa juga. Ni Abang ni. Abang Wira ni. Tengok. Tengok tu. Tengok. Hak dia. Adik makan ikan hari ni deh. Yalah nama dia dipanggil nasi kabu beratur. Okey, jumpa mula dah. Mula. Nama Abang apa ni? Kamal. Abang Kamal. Terima kasih Abang Kamal. Okey. Sini seronok lah sini. Tengok ni. Tengok ni meja ni nasi kabu saja ke? Tengok ni. Nasi lemak ada. Nasi dagang ada. Komplit lah. Nasi dagang, nasi lemak, nasi kabu. Lemak bakar. Mana lemak bakar? Seronok ni. Hari Minggu jumpa saing-saing, kawan-kawan tengok tu. Seronok duduk sini. Ni meja ni makan api dah. Habis ke? Habis dah. Makan apa dia? Ada nasi kabu. Makan nasi kabu lah. Nasi kabu, nasi belauk. Jadi lah. Jadi tengok tu. Satu keluarga. Kita nak makan etek ni. Kita mari dengan Abang Wira, Kak Ma. Okey. Tengok ni. Penuh. Ni sambal ngosek kan.
Sambal ngos Tek mak dia ni. Makan. Mari kita tengok hak akak. Ni panggil ke apa nasi kerabu golok. Kita bergolak. Tengok ni. Tengok ni. Comel ke. Warna-warna kita ni. Warna nasi kerabu kita ni. Budu dia budu masak tak? Tengok ni. Dah suka dengan solok, ada apa tu? Telur masin. Pedas kan ni? Tak nak. Pedas. Campur belakang dak. Segar dulu. Ni ada nyoh lah, ada sambal ikan ke apa. Segar dulu. Ni hak ngosek ni. Apa ya? Colek ngosek. Sambal ngos. Okey. Makan dah adik kakak. Lama tak hari macam ni. Ngosek mati. Okey. Tak ada. Kalau sapra. Adik kakak boleh maitra. Tadi dia ada wayak tu. Dia ada event mana boleh join juga hari Jumaat. SKL. Hari Rabu Putrajaya. Boleh maitra lah. Okey? Dah. Okey, Kak Muni Abezo memang jadi nasi kerabu dia. Alhamdulillah. Memang beratur lah. Sebab sedap. Lepas tu nak wayak apa kepada akak channel? Okey, pertama sekali nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada abang akak kita deh. Sebab mari sama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Lepas tu kepada semua penonton-penonton akak channel, kita tolong subscribe dulu. Lepas tu jangan lupa komen. Follow kamu semua tu. Tu penting dulu. Safe. Lepas tu marilah kedai ni untuk merasa sendiri dengan suasana kedai ni. Lepas tu kalau boleh mari awal deh. Jangan duk mari lewat. Kalau lewat pun gapa-gapa roja dulu. Dia pukul 12 habis lah. Ya, biasanya 12:30 tu kita akan habis dah. Lepas tu kalau untuk yang bekerja dekat area HKL, kita akan ada setiap hari Jumaat sana. Pukul berapa ada? Dalam pukul 10 pagi sampai lepas Jumaat lah biasanya. Iaitu event untuk hari Jumaat. Lepas tu hari Rabu dekat Putrajaya di Menara Perkeso. Rajin lah besok kita boh ni. Sementara muda. Sini pula setiap hari buka dah. Ya betul. Sini sebenarnya di buka. Depan ni ya. Masjid Al-Khairiyah. Depan Masjid Al-Khairiyah. Lepas waste je nasi kerabu beratur. InsyaAllah siapa. Okey, semoga bisa sukses semua. Maju-maju semua deh. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Thank you. Okey, bye-bye.